hadis yang dinyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi SAW, setiap orang di kalangan kamu terdekat dengan 360 sendi, maka setiap orang daripada kamu hendaklah bersedekah sebanyak sendi yang ada. Tanda bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ini dah buat sedekah, Pak. Dah buat sedekah kira dalam perut. Setiap orang daripada kamu hendaklah bersedekah sebanyak sendi yang ada. Dan kata Rasulullah SAW, kafakum bi salatil duha, memadamkan kalau kalian melakukan sembahyang duha itu sama seperti bersedekah sebanyak 360 sendi. Sebab itulah orang yang mengamalkan salat sunat duha murah rezeki. مولاي صل وسلم